Okey, semua boleh masuk. Kita duduk untuk kumpulan lah. Okey, boleh masuk. Kita duduk 6 meja je lah. Meja belakang yang duduk lah. Apa yang aku dia boleh duduk. Okey, semua dah ada. Kita pergi dalam. Assalamualaikum. Cikgu malu. Okey. Semua jangan duduk dulu. Boleh? Okey, saya nak tanya 2 soalan. Okey. Apa yang apa nampak dekat gambar depan ni? Makanan. Saya nak apa lagi? Okey, saya nak satu perbezaan dengan satu persamaan makanan tersebut. Apa dia? Saya nak Fahmi jawab. Apa persamaan dia? Betul. Okey. Perbezaannya apa? Saya nak Ilhami. Okey. Lepas tu, hari ni apa pasal kita belajar pasal apa? Belajar pasal kelas makanan. Okey. Semua boleh duduk. Terima kasih sebab tolong. Okey, Fahmi, Ilhami. Okey, hari ni kita belajar pasal kelas makanan. Duduk itu, boleh? Ya, sekali. Okey, hari ni kita belajar pasal kelas makanan. Okey, kelas makanan ada berapa semua? 7. Okey. Ada 7. Okey, ada 7 kan kelas makanan. Okey, yang pertama apa? Karbohidrat. Yang kedua? Protein. Ketiga? Lemak. 4? vitamin. 5? mineral. 6? lawan. Kelas ke apa? Air. Okey, ketujuh-tujuh ni amat penting bagi kita sebagai manusia. Sebab apa? Sebab ketujuh-tujuh kelas makanan ni dia ada peranan dia tersendiri, dia ada fungsi tersendiri. Okey. Kita akan pergi ke kelas makanan yang pertama apa? Karbohidrat. Okey, karbohidrat ni berfungsi sebagai sumber tenaga utama bagi kita. Okey. Hari-hari apa makan karbohidrat? Apa makan apa? Nasi lagi. Roti, mi. Lagi apa lagi? Apa makan? Jagung, ubi. Semua tu adalah contoh-contoh makanan yang tinggi karbohidrat. Okey. Apa lagi? Karbohidrat ni dia ada 3. Kanji, glikogen dengan selulosa. Okey, kanji ni adalah makanan simpanan bagi tumbuh-tumbuhan. Sebab tu kita makan
apa? Nasi dengan roti. Sebab apa? Nasi dengan roti berbuat daripada padi dan gandum. Okey, selulosa tu apa pula function dia? Untuk membuat dinding sel. Apa ingat tak lagi? Masa kita satu. Apa belajar pasal sel? Sel tumbuhan dia ada apa? Dia perbezaan dia dengan sel haiwan. Dia ada apa? Perbezaan yang amat ketara. Dia ada dinding sel. Okey, itulah function selulosa dalam tumbuhan. Okey, satu lagi. Contoh karbohidrat adalah gula. Gula ni akan memberi tenaga yang instan, segera. Sebab apa? Contoh kamu penat sangat. Kamu makanlah gula-gula ke yang manis. So, kamu dapat tenaga yang cepat. Okey. Seterusnya apa dia? Kita makan yang kedua. Protein. Okey, apa fungsi protein? Okey. Protein ni berfungsi sebagai dia tolong baiki tisu dan otot. Apa contoh protein yang kamu makan? Ikan, lagi ayam, daging, selalunya produk termusu, betul. Lagi apa? Susu, keju. Okey, apa lagi? Kacang, telur. Semua lauk-lauk yang kamu makan tu selalunya tinggi dengan protein. Okey, contoh saya bagi. Kenapa saya kata protein tu penting untuk membaiki tisu dan otot. Contoh, kamu ni seorang atlet. Kamu rajin kan? Apa tu hari kamu tercedera. Okey, protein ni lah tolong kamu cepat sembuh tisu dengan otot kamu tu. So, kalau kamu makan banyak protein, lebih cepatlah kamu nak sembuh tisu-tisu kamu tu. Contoh yang kedua, apa lagi? Kamu tengok ahli bina badan. Kenapa dia makan banyak protein? Supaya apa? Supaya otot-otot dia apa? Dapat membesar dengan cepat dan kuatlah. Okey. Ini asas bagi protein ada apa? Asid amino. Asid amino ni dia penting dalam menghasilkan enzim, hormon dan antibody. Yang ni berfungsi sebagai apa? Untuk memastikan badan kita sentiasa sihat. Okey. Kalau apa terjadi? Kalau kita kurang makan protein, kita akan dapat penyakit yang bernama kwashiorkor. Okey. Untuk penyakit tu, cikgu akan tunjuk gambar dah pada last sekali. Okey, boleh? Okey, lemak dan karbohidrat ni sama. Function dia memberi tenaga. Tapi lemak ni special dia. Dia boleh bagi tenaga lebih banyak berbanding karbohidrat, 2 kali ganda. Okey. Selain itu, dia ada function yang kedua, iaitu melindungi organ dalam tubuh badan kita. So, dekat sekeliling organ kita sebenarnya ada lapisan lemak untuk lindung. Contoh, kalau tak ada lemak ni, kalau kamu jatuh ke apa, mungkin organ kamu terus tercedera. So, lagi teruk kalau kamu jatuh ke apa ke. Okey, apa function lemak yang ketiga? Dia mengekalkan suhu badan. So, selalunya kalau kita berbadan besar lebih sikit, kita akan kurang sejuk tu berbanding orang yang berbadan kecil. Okey, contoh kalau haiwan. Haiwan apa yang tinggal di kutub selatan? Kutub selatan. Penguin. Sebab itulah penguin ada lemak yang tebal untuk mengekalkan suhu badan dia. Okey, lemak juga dia ada function yang berapa tadi? Jadi 2 dah kan? Okey, yang ni yang ketiga. Dia untuk mengangkut, untuk menyerap vitamin A, D, E, K. Okey. Singkatan dia ADIK. Okey, apa vitamin E, K ni? Siapa tahu? Okey, kalau tak tahu, okey, saya akan lanjut ke kelas makanan yang seterusnya. Apa dia? Vitamin. Okey, vitamin ni pula dia penting dalam badan kita, tapi
Kita tak perlu ambil banyak. Kita ambil sikit pun dah cukup untuk sistem imun kita. Okey, vitamin ada dua jenis. Satu larut dalam air, satu larut lemak. Okey, sebab tu fungsi lemak dia boleh larutkan vitamin A, D, E, K tu. Okey. Kalau vitamin larut dalam air apa pula? Vitamin B dan C. Okey, setiap vitamin ni ada fungsi-fungsi dia tersendiri. Okey, contoh vitamin A untuk kita punya mata. Okey. Lagi apa? B untuk kita punya saraf, supaya saraf kita sentiasa terjaga dan tak rosak. Okey, C untuk imunisasi badan. Contoh buah yang kaya dengan vitamin C apa? Buah oren. Okey, kalau kita makan oren, kita punya badan imun kita lebih elok lah vitamin C. Kamu pernah tengok kan? Apa tu vitamin C yang terjual dalam bentuk tablet yang orang buat ayam tu. Itu sama juga. Okey, vitamin D untuk apa? Vitamin D untuk apa? Untuk tulang. Vitamin D boleh ambil daripada mana? Mentega. Vitamin D, susu ada, daripada sinaran matahari pagi pun kita dapat vitamin D. Untuk kuatkan kita punya apa? Tulang. Okey, vitamin E tu kita punya sistem pembedakan sentiasa terjaga. Kalau vitamin E, contoh makanan dia apa? Telur. Telur dia kaya dengan vitamin E supaya kita punya sistem pembedakan kita baik. Untuk menghilangkan contohnya kemandulan. Contohnya vitamin K untuk pengukuran darah. Contohnya apa? Yang kaya vitamin K ni. Kerang. Kerang ni kalau kita makan dia kaya dengan vitamin K. Dan kalau kita luka, dia cepatlah luka kita tu kering. Sebab apa? Sebab vitamin K tu dia beku darah platelet tu akan bantu untuk beku darah lebih cepat. Okey, seterusnya apa? Mineral. Okey, mineral ni sama dengan vitamin. Dia perlu dalam kuantiti yang sikit saja dalam badan kita, tapi sangatlah berguna. Macam ni. Contohnya apa? Kalsium, besi, iodin, natrium dan fosforus. Kalsium nama apa tadi? Macam vitamin D apa? Untuk tu dan E. Okey, kalau besi untuk pembinaan darah. Kalau vitamin zat besi untuk kita punya inilah darah kita sentiasa cukup. Kalau tak cukup darah kita akan pucatlah, tak sihat. Okey, iodin untuk thyroid. Begitu juga dengan buah lagi apa? Natrium dan kalium untuk saraf dan otot. Kalau kita tak cukup natrium dan kalium ni, kita akan mulalah sakit-sakit saraf, sakit otot, terkejang semua. Sebab tu saya kata, dia kena ada sikit pun tak apa. Dia penting untuk kita sentiasa sihat. Okey, seterusnya adalah fosforus untuk pembinaan DNA dan tulang. Buatkan kita punya tulang sama dengan kalsium tadi, fosforus tu. Okey, apa contoh makanan yang kaya dengan mineral? Garam, betul lagi? Makanan laut. Tengok, contoh gambar pun ada. Udang lah, apa lagi? Gerang, sontong. Minyak apa? Minyak ikan. Minyak ikan tu kaya dengan mineral, DNA dan sebagainya. Okey. Lawan dan air pula kita akan tengok. Okey. Lawan tu apa? Dia serat daripada tumbuh-tumbuhan. Daripada apa? Selulosa. Okey, lawas ni penting untuk kita punya sistem pencernaan. Contoh apa? Lawas yang baik. Betik dan apa ni? Cuba apa ni? Pisang. Okey. Lawas ni berfungsi sebagai kita punya pemudah kita punya sistem pencernaan. Dia memudahkan pergerakan otot-otot. Kita punya apa di sini? Sebelum ke perut apa? Organ kita. Usus. Sebelum ke perut apa? Esophagus dengan usus kecil dan usus besar. Dia akan mudahkan makanan tu. Lalu kalau kata kita tak cukup lawas, kita akan jadi apa?
Bukan mati. Tak cukup lawan. Kita akan apa? Susah apa? Susah untuk kita buang air. Susah lah kita nak. Oi, sakit dah perut nanti. Tak boleh buang. Apa nama proses tu? Proses makanan bergerak daripada esophagus ni apa? Proses apa? Peretal. Apa nama proses ni? Daripada makanan mulut ke perut. Apa proses dia? Peretalsis. Okey. Okey, ni kepentingan yang kedua. Dia untuk apa berlawan ni? Memastikan kita sihat juga supaya kita tak terkena kencing manis ataupun penyakit jantung. Okey. Okey. Last kali, air. Air ni adalah medium pelarut untuk mengangkut semua makanan yang kita nutrien yang kita dah makan tu, air lah yang akan apa? Akan melarutkan dan mengangkutlah ke seluruh tubuh badan kita. Okey. Air juga memudahkan kita punya sistem pertumbuhan. Lagi satu lagi apa? Kita untuk mengawal suhu badan kita. Baik, betul. Okey, apa pentingnya air ni? Supaya kita sihat. Kita kena minum air banyak apa? 2 liter paling kurang sehari untuk pastikan kita punya sistem pencernaan, sistem badan kita berfungsi dengan baik supaya kita satu lagi apa? Tak dehidrasi. Maksudnya kita tak hilang air dengan yang banyak. Okey. 2 liter air tu air manis ke air masak? Air masak. So, air masak lah. Apa cukup tak minum? Cukup ke kalau botol tu sehari? Tak kan? Kena botol lebih besar tau. Okey, kalau 2 liter yang manis minum jadi apa? Hari-hari yang minum kok tu ada plus ke 2 liter sehari. Jadi apa? Kencing manis lah apa? Okey. Okey, semua dah faham? Untuk 7 kelas makanan yang kita belajar hari ni. Okey, faham? Okey, seterusnya kita akan ke aktiviti lah. Macam yang saya janjikan. Aktiviti apa? Ikut kumpulan. Sebab saya dah kata duduk ikut kumpulan kan. Okey, orang belakang ni boleh masuk sini. Join sekali. Ikut satu kumpulan. Cepat. Okey. Saya akan bagi tadi besar ni kat kamu. Kau dah nampak kan? Okey, dengan ada cabaran dia. Sampul misteri. Dalam sampul ni akan ada soalan-soalan yang berdasarkan tajuk yang saya ajak tadi. Okey. Saya akan bagi, kalau kata saya kata stop, tajuk ni maksudnya kumpulan tu yang akan baling. Boleh? Lepas tu kalau contoh dapat nombor 1, buka sampul nombor 1. Dia ada soalan dalam tu. Tapi kalau kamu bertuah, dia tak ada satu soalan, tapi mungkin ada 2, mungkin ada 3. Kamu dalam kumpulan kamu jawab semua soalan tu. Boleh? Boleh. Saya akan bagi masa untuk berfikirlah untuk jawab soalan. Boleh? Boleh. Sorry. Okey, boleh pas dulu. Pas kalau saya 10 stop kumpulan tu yang akan kena. Aku dah letak dia. Okey, stop. Okey. Okey, sila baling dadu tu dan baling dapat nombor apa? Tarik sini, balik ke sini. Kita tunggu kat sini. Okey. Kita dapat nombor 5. Okey, buat nombor 5. Mana siapa nombor 5? Soalan dia. Apakah fungsi utama bagi mineral? Okey. Saya bagi 30 saat untuk berfikir.
Okey. 30 saat tu bermula dengan sekarang. Buat sikit. Okey, betul. Okey, terima kasih. Boleh sama? Terima kasih lah. Okey, terima kasih. Okey, boleh sambung boleh? Sambung. Baling. Pas korang. Okey, paling. Okey, stop. Okey, Mami, mari sini. Kalau betul, saya kata apa? Dapat 2 soalan lah. Nasib lah. Sini lah, tak nampak game tu. Sila. Okey, 1, 2, 3, balik. Okey, nombor 2. Okey, pilih nombor 2 mana nak. Rumah apa? Rumah suka ya? Okay, ada 2 soalan. Tanya Fahmi. Okey. Ada 2 soalan. Jangan pegang dulu. Saya akan bacakan soalan untuk kamu. Okey. Apakah fungsi air dalam tubuh badan? Okey. Soalan pertama. Ini soalan kedua. Apakah fungsi karbohidrat? Okey. Saya bagi masa 30 saat juga. Walaupun 2 soalan. Jangan dulu. Oh, tak apalah, saya bagi 30 juga. Boleh? Ini cabaran untuk kamu. Okey, sudah video kan? Air juga sebagai pelarut bahan kimia dan medium yang kita Apa dia? Air sebagai pengangkut bahan dalam badan kita kan? Okey, kedua apa? Soalannya? Fungsi karbohidrat apa? Hebat penting membekalkan tenaga. Untuk bekalkan tenaga. Okey, contoh karbohidrat apa? Yang saya bawa tu. Okey. Nah, terima kasih. Okey, tanya. Okey, boleh lepas balik dari tu. Lepas balik belakang. Okey, lagi. Okey. Boleh. Nombor apa? Macam pilih je nombor tu. Okey. Nombor 4. Nombor apa? Satu je. Soalan apa? Baca dulu. Okey, soalan dia. Berbunyi. Apakah fungsi utama bagi pelawas? Okey, bila pusing tengok kamera. Okey, apa fungsi pelawas? Untuk mudahkan kita apa? Okeylah, untuk mudahkan kita untuk buang air. Itu fungsi pelawas. Okey, terima kasih sebab jawab. Okay. Hai, jangan balik kuat-kuat sangat. Okey, boleh. Okey, Lami, sila ambil soalan. Nombor apa tadi? Saya tak boleh lagi kan? Nampak juga nombor 4. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Satu ada 2. Okey, satu. Okey, apakah fungsi utama bagi vitamin? Sama juga, 30 saat juga. Okey, boleh jawab. Vitamin diperlukan untuk mengatakan kesihatan yang baik. Okey, vitamin kita perlu banyak ke sikit dalam badan kita? Sikit je. Dalam amount yang sikit dah cukup. Kita tak perlu amount yang sangat banyak.
Okey, cukupnya lah jawapannya. Kalau lebih pun tak elok, kurang pun tak elok. Okey. Lagi. Takut kena. Jangan balik muka, Imam. Okey, Imam. Bila baling dan pilihlah. Okey, nombor 5. Dan nombor mana, Imam? Itu tak buka lagi. Ada 1, 2. Lelaki semua kena 2, tanya hal apa? Okey. Semua pakat kena 2 soalan. Okey, soalan pertama bagi Imam. Berikan contoh makanan yang kaya dengan sumber protein. Okey. Soalan yang kedua. Apakah fungsi karbohidrat dalam tumbuhan? Okey, saya nak jawab yang mana dulu? Yang kuning dulu. Okey. Contoh makanan yang kaya dengan protein apa? Apa dia? Daging lagi? Ayam lagi? Cheese lagi? Susu. Okey, betul. Fungsi karbohidrat dalam tumbuhan apa? Karbohidrat akan terbentuk dinding sel tumbuhan. Ya, betul. Tanah, Imam. Karbohidrat dalam tumbuhan dia berfungsi untuk membentuk dinding sel dalam tumbuhan supaya sel tu lebih kukuh. Okey, kita sambung lagi. Putri. Dah Putri, sila datang. Berapa dekat ni? 1, 2, 3, 4. Okey, balik. Okey, nombor 6. Pilih. Okey. Pada dua satu. Okey, apa soalannya? Berikan 2 jenis vitamin yang ada. 2 vitamin, 2 kelas vitamin tadi apa? Air dengan satu lagi apa? Betul. Tanya. Bukan Putri. Okey. Saya buat dia. Nak jawab sukarela ke? Sukarela pun boleh. Saya bagi juga peluang nanti. Sukarela kan? Okey, tadi Mariam kata sukarela nak jawab. Saya bagilah peluang. Okey, nombor berapa? Nombor 5. Okey. Nombor 5 apa? Ada lagi nombor 5. Okey, tak ada nombor 5. Balik sekali lagi. Okey, nombor berapa? 6. Okey. Ada 2. Okey. Ada 2 soalan. Saya akan bacakan ini soalan. Okey, nak baca yang hijau dulu ke kuning? Ke ada ahli kumpulan tolong? Ada 2. Mana nak jawab hijau? Kuning nak bagi siapa? Rabi. Okey. Untuk Mariam, apakah fungsi utama bagi lemak? Apa fungsi lemak, Mariam? Apa fungsi? Membekalkan tenaga makanan kandung dari karbohidrat. Apa lagi? Untuk lindung apa? Dalam badan kita ni. Dia mengandung vitamin A, D, C, K. A, D, E,
Okey. Okey. Betul Mariam. Okey. Siapa tadi? Nak apa? Rabi. Okey. Okey. Apa soalan tadi Rabi? Berikan 14 makanan beserta contoh karbohidrat. Okey, karbohidrat apa contoh dia? Nasi. Okey, nasi. Protein. Okey, untuk protein apa? Ayam. Ayam. Okey, saya terima. Lemak apa? Kacang tanah. Okey, betul. Lawan. Okey, pelawan apa? Contoh pelawan. Sayuran. Sayuran lagi. Yang saya bawa tu apa? Pisang. Lagi? Tiga. Mentega tu lemak. Oh. Lawas. Lawan. Apa lagi? Buah-buahan. Lawan. Warna oren buah tu. Oren. Betik. Okey. Okey. Saya akan buat lagi 2 round. Maksudnya lagi 2 orang lah akan kena. Okey. Boleh start. Okey. Kita atas tengah. Okey. Error. Dapat nombor berapa? 6. Ada lagi nombor 6 yang tak buka. Okey, sila. Badan 1 ke 2? 1. Badan apa? Berikan contoh makanan dengan kaya dengan mineral. Apa makanan kaya dengan mineral? Garam, betul. Makanan laut, betul. Contoh makanan laut? Udang, lagi? Kerang, lagi apa? Okey, semua seafood tu kaya dengan mineral. Okey. Okey, Ania, terima kasih buat menjawab. Okey. Kita akan carilah siapa yang terakhir akan dapat. Sekejap. Kita kembali ke kepala kawan ya. Kesian kawan tu. Kesian dia dah halus je. Kembali kepala dia pula. Okey, nombor 2. Pilih. Okey. Okey, ada? Satu saja. Okey, soalannya. Berikan contoh makanan yang kaya dengan karbohidrat. Okey, apa dia? Makanan yang kaya dengan karbohidrat. Yang kamu makan hari-hari tu. Lepas tu tak selama pun kamu makan kau. Nasi, tak cukup makan nasi kamu makan apa tu? Madu. Lagi? Gula, gula kaya karbohidrat. Okey. Kentang. Okey, lagi? Apa? Apa lagi yang kaya karbohidrat? Contoh apa? Kalau kamu tak lalu makan nasi, kamu makan apa selalunya? Makan mi, bihun, Maggi tu, semua ada karbohidrat. Okey, terima kasih. Okey. Terima kasih semua, bagi kerjasama. Okey. Untuk aktiviti seterusnya, kita akan buat apa? Quiz. Kita akan buat quiz tapi seorang-seorang lah. Kawan-kawan boleh tolong lah. Jadi kawan-kawan boleh bagi hint juga. Saya bagi hint juga untuk jawab soalan. Tapi kali ni kamu jawab sendiri. Boleh?
Tak susah, tak senang. Sebabkan baru sahaja saya bagi lecture, baru saya ajar. Syarat dia tutup buku, boleh? Saya tak tahulah. Saya nak uji kamu. Kamu cepat tak tangkap apa yang saya ajar pada hari ini? Boleh? Apa salah kita belajar? Okey. Okey. Duduk depan kawan-kawan kamu, dorang satu. Boleh kamu main berapa ni? 5 suku. So saya bagi 10 minit untuk menjawab. Cukup tak 10 minit? Kalau tak tahu, saya izinkan tanya saya. Boleh? Boleh. Ha. Okey, ada siapa nak tanya saya? Okey, apa soalan? Mana? Tak? Mana tahu? Semua dalam badan. Apa yang bukan? Okey, Fahmi, apa soalan? Tak tanya saya kan? Jadi ya. Ya. Nombor? Baik. Kamu yang subjektif tu kamu tulis ringkas pun. Kalau betul saya terima jawapan kamu, boleh? Ya.
Ya. Okey, ada lagi 5 minit. Lagi 2 minit. Okey, lagi 1 minit. Ada soalan lebih tak?
Lagi 30 saat. Okay. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Nanti menjawab semua. Okey. Tempat dah habis? Okay. Ada tak sampai tak? Ada yang tak sampai? Tak ada ah. Semua tempat jawab ah. Okey. Kita boleh bincangkan. Soalan nombor 1. Siapa wakil nak baca soalan dan bagi jawapan kamu? Baca je soalan. Okey, siapa dia? Okey, boleh Adil. Okey, apa sumber tenaga utama bagi makanan? Okey, jawapannya A, betul. Sebab apa? Sebab apa penggunaan karbohidrat tu? Jawapannya? Okey, betul. Tahniah Arif. Ya, nombor 2. Siapa wakil nak jawab nombor 2? Saya nak Alisa. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2 soalan dia, penyakit yang boleh berlaku sebab kita kurang makan makanan yang berprotein. Apa jawapannya? Apa jawapan kamu? Jawapannya A apa? Kwashiorkor. Okey, betul. Tahniah. Terima kasih. Yang lain ni semua salah. Diabetes tu sebab lebih makan gula. Anemia tu tak cukup darah. Okey, nombor 3. Ya. Okey. Rabi. Boleh jawab soalan nombor 3. Okey. Okey. Kenapa kamu kena C? Supaya kita punya kulit lebih sihat. Sebab tu banyak mask yang terjual tu, mask yang muka malam-malam pun pakai tu. Kadang-kadang ada kita boleh letak sikit air lebih supaya kulit kita lebih mulus. Betul. Okey, nombor 4. Saya. Siapa dia? Okey, boleh. Mariam. Soalan dia apa? Okey. Yang mana bukan fungsi lemak dalam badan kita? Okey, salah Mariam. Okey, jawapan dia apa? Jawapan dia yang betul apa? B. Membina tisu. Sebab apa? Menyerap vitamin E, D, E, K itu adalah fungsi lemak. Sebab apa? E, D, E, K itu vitamin yang larut dalam lemak. Okey, terima kasih Pak menjawab. Okey, semua. Zahira, okey, nombor 5. Okey, yang manakah bukan contoh sumber mineral? Tempat A, glukosa. B, kalsium. C, iodin. D, besi. Okey, apa jawapan kamu? Okey, betul. Glukosa tu adalah gula ringkas. So, kalau gula ringkas, jatuh bawah apa? Bawah karbohidrat. Okey, tahniah. Terima kasih sebab menjawab. Okey, soalan subjektif. Lagi 2 orang. Siapa nak jawab? Soalan 1. Okey, boleh. Berdiri dan jawab soalan. Terangkan peranan karbohidrat dalam tubuh badan manusia. Karbohidrat membekalkan tenaga dalam tubuh badan manusia. Okey, dia bekalkan tenaga kepada badan kita. Okey, betul. Boleh jawab, boleh duduk, jawab pula. Okey, nombor 2, soalan yang terakhir. Lelaki, okey tak? Azam, boleh.
Okey Azam, boleh datang di sini dan jawab soalan lah. Okey, soalan nombor 2. Jelaskan bagaimana air membantu dalam proses pengangkutan nutrien dan kawalan suhu badan. Apa jawapan kamu Azam? Air bertindak sebagai pelarut bahan kimia dan media pengangkutan nutrien dan oksigen ke dalam sel serta mengawal atur suhu badan melalui pengejatan peluh. Okey, betul. Tahniah Azam. Okey, nombor 2 ni soalan yang susah sikit lah. Sebab soalannya ada jawapan yang lebih panjang. Okey, tahniah Azam sebab boleh jawab soalan tu. Okey, betul jawapan Azam tu. Dia berpeluh untuk kekalkan suhu badan. Satu lagi, dia mengangkut semua nutrien, oksigen ke organ-organ yang kita perlukan. Okey. Ada yang betul semua? Katakan. Okey, tanya. Salah satu. Salah 2. Okey, tak ada. Semua tanyalah sebab semua boleh jawab soalan saya. Okey, terima kasih semua. Boleh jawab tanya semua. Tepuk tangan. Okey. Okey, apa yang kamu dapat untuk hari ni? Apa yang kita belajar hari ni? Kesimpulan kita hari ni apa? Jangan tengok gambar ni lagi. Okey, apa yang kita dapat hari ni? Kita belajar pasal apa? Kelas makanan. Ada apa? 7. Okey, bilang ni. Carbohidrat, protein, mineral, vitamin, lemak, air, lawan. Okey. Semua ketujuh-tujuh ni adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Okey. Inilah yang saya cakap tadi. Penyakit yang disebabkan kekurangan apa dia? Sebab kita kurang makan protein. Kwashiorkor. Okey, itu bukan boroi. Yang tu namanya kwashiorkor. Apa berlaku sebab apa? Sebab dia kekurangan protein. Selalunya negara-negara miskin yang akan berlaku sini lah. Selalunya negara-negara Afrika. Sebab apa? Mereka tak cukup makan. Bukan je negara kita. Kita kena bersyukur lah kita duduk Malaysia ni. Banyak makanan. Tambah-tambah itu bulan puasa. Banyak makanan lebih. Kita buang macam tu je. Kita tak bersyukur pun. Kita tak kesian pun ke mereka. Mereka ni tak cukup makan. Ada macam penyakit ada. Inilah kita penyakit yang ada. Wah, syakor. Kat Malaysia ni ada juga yang pok ke depan. Tapi bukan tak sebab. Sebab apa? Bukan sebab tak cukup protein. Tak tu boroi. Sebab lebih makan. Makan banyak sangat. Okey, saja untuk kelas saya hari ni. Terima kasih. Okey, semua boleh balik ke kelas ini. Okey. Okey, soalan tu boleh simpan di dekat dalam buku belajar tu ya. Okey. Okey, pastikan buka, nanti buka balik, buka, posisi usul balik. Okey, nanti ikat balik dalam tu.